pentingnya pada cuaca begini, nyalakan lampu kita. Tengok seperti kereta di depan tu. Kereta tu warna hitam, hujan lebat, dia pun tak mau menyalakan lampu dia. Orang tak boleh nampak dia. Tengok tu, di warna hitam tu. Setidak-tidaknya dia pasang lampu, orang boleh nampak dia daripada cuaca begini. Tapi dia kena ingat, orang tidak telepati, boleh memikirkan dia begini, tidak. Tidak ada manusia yang ada telepati, kecuali dalam filem je lah. Kalau original, manusia ni tidak ada telepati. Jadi pasanglah lampu pada cuaca begini. Jalan pasti basah, melopak, air bertakung. Kita kena berhati-hati. Tengok, kereta ni kereta model lama, Proton. Tak perlu pun nak kelip-kelip lampu. Tak lah. Apa ke fungsinya juga tu? Jarak pandang ke depan kita deh memang samar-samar sudah. Itulah pentingnya kalau kendaraan berwarna hitam ataupun warna gelap menyalakan lampu pada cuaca begini supaya pemandu lain boleh nampak dia. Dekat betul pandangan kita. Apalagi cuaca begini. Apa kata orang? Memang tengok langsung. Wiser yang begitu laju pun begitulah. Satu lagi, pastikan amalan yang menyalakan lampu berbelok setiap kali mau tukar lorong pada cuaca begini. Sebab memang berbahaya pada orang lain. Kalau kita kesilapan kita tu dengan sengaja kita tak mau menyalakan lampu belok tu, berlakulah kemalangan yang akan merugikan orang lain.